So aku plan, aku pusing tu, aku masuk highway, aku try bawa. Bayangkan aku punya takut tu kan, naik motor EX5 Dream, high power. High power. Dorong kiri. Okay. Dorong kiri. Kau tak masuk lane motor lah? Lane motor lane kiri. Okay. Lane motor lane kiri tu bawa 60. Relax ya. Relax kan. Tapi tak ada kereta kan tu. Faham. Ya, lane motor mana kita kacau kan. Yes. Dah buat tu aku dah pusing sampai rumah. Faham. Aku buat lagi second lap. Faham. Aku buat third lap. Sampai time tu aku dapat confident spark spark kan ni kan. Okay, aku confident. Okay. Lepas tu dah pergi pusing Shah Alam semua. Aku pergi Alam Central semua. Aku bantai. Semua bantai. Dia dah rasa hype lah kan. Dah rasa hype lah. Dah orang cakap dah ketagih lah. Ketagih habis lah. Kau sepanjang kau main motor ni kan, apa experience yang tak best lah? Experience tak best, aku pernah of course lah jatuh. Okay. Jatuh bodoh. Okay. Jatuh bodoh sebab